Salam sejahtera, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor dijemput oleh His Excellency Sheikh Joan bin Hamad Al Thani, Presiden Jawatankuasa Olimpik Qatar, QOC, dan Presiden Paris Saint-Germain FC, PSG, Nasser Al-Khelaifi untuk menyaksikan perlawanan 2025 FIFA Intercontinental Cup antara PSG dan Flamengo bersama delegasi Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, pada 17 Disember 2025. Perlawanan akhir ini menyaksikan pasukan PSG muncul juara menewaskan Flamengo menerusi sepakan penalti 2-1. DYAM Tunku Mahkota Ismail turut dijemput sebagai tetamu khas bagi perlawanan akhir Piala Arab FIFA antara Morocco dan Jordan malam ini. Allah peliharakan Sultan.